Kreator Chainsaw Man Tatsuki Fujimoto pernah mengaku dia seorang masochist dan benda tu memang jelas dalam karya dia. Manga Chainsaw Man yang diterbitkan bawah Shonen Jump Plus ini adalah gabungan pelik antara seram dan komedi gelap. Walaupun jalan cerita dia sangat gelap, Chainsaw Man tetap jadi antara manga paling laris sepanjang zaman dengan lebih 34 juta naskah terjual. Lepas hampir 3 tahun sejak anime Chainsaw Man ditayangkan pada 2022, Riz Arc akhirnya keluar sebagai filem pada September 2025 dan sekarang Chainsaw Man Season 2 yang adapt Assassin Arc akhirnya diumumkan di Jump Festa 2026 dengan manga yang makin menghampiri kemuncak part 2. Peminat mula tertanya-tanya siapa lagi watak Chainsaw Man yang akan mati pada tahun 2026. War Devil Yoru telah bergabung dengan Asa Mitaka membentuk satu fiend yang sangat jarang berlaku sebab host dia masih hidup selepas dibunuh oleh Justice Devil. Tapi matlamat utama Yoru jelas, bunuh Pochita, si Chainsaw Devil. Ramai peminat percaya Fujimoto sedang set up Yoru sebagai antagonis terakhir part 2, bukannya Fami. Walaupun dua-dua adalah antara Four Horsemen of the Apocalypse, Yoru sendiri dah isytiharkan niat dia nak bunuh Chainsaw Devil sejak chapter 176 lagi. Artwork promosi juga beri bayangan akan berlaku pertembungan terakhir antara Denji dan Yoru. Tambahan pula, Yoru dah berjaya hidupkan semula konsep senjata nuklear dan semua plot point sekarang seolah-olah menuju ke satu pertarungan besar. Disebabkan Yoru dilihat sebagai cerminan nasib Makima dalam part 1, ramai yakin Yoru akan mati di penghujung part 2. Ada juga teori kata Death Devil akan bergabung dengan Denji untuk jatuhkan Yoru. Tapi ini tinggalkan satu persoalan besar, apa akan terjadi pada Asa? Asa Mitaka adalah protagonis part 2 yang sangat bermasalah dari segi emosi. Dia diselamatkan melalui kontrak dengan Yoru selepas kedua-dua ibu bapa dia mati akibat syaitan. Ibunya dibunuh oleh Typhoon Devil. Sepanjang manga, tema pengorbanan diri memang kuat dalam karakter Asa. Dalam chapter 218, dia sanggup menyerahkan dirinya untuk menebus rasa bersalah yang dia tanggung. Ramai peminat percaya Asa akan mengorbankan diri dia untuk selamatkan Denji sebab dia rasa itu satu-satunya cara untuk bantu Denji dan tebus dosa diri dia sendiri. Walaupun ada teori kecil kata Asa mungkin diselamatkan kalau dia berjaya dipisahkan daripada Yoru, jalan cerita nampak seolah-olah meniru nasib Aki dan Power dalam part 1. Ditambah pula dengan rasa benci diri yang melampau, itu memang satu red flag besar. Pochita berulang-ulang kali ditunjukkan kesetiaan dia terhadap Denji. Hubungan mereka memang sangat kuat. Pochita sanggup jadi jantung Denji demi menyelamatkan dia. Tapi sekarang, Death Devil sanggup buat apa saja untuk mencetuskan kemunculan Black Chainsaw Man demi tujuan dia sendiri nak mati. Arc Nostradamus memerlukan Asa dan Chainsaw Man berada pada tahap kuasa maksimum. Tapi ada teori kata Pochita mungkin akan berkorban sekali lagi supaya Denji boleh hidup sebagai manusia biasa. Ini selari dengan tema kehilangan dan pengorbanan dalam manga. Tapi ada juga yang kata Pochita terlalu penting untuk plot dan tak akan mati sebelum cerita tamat. Walau macam mana pun, kita kenal Fujimoto. Dia memang suka bunuh watak masa diorang paling bahagia. Tambah pula Pochita pernah minta Denji tunjukkan impian dia semasa dia jadi jantung Denji. Fami yang disangka Famine Devil buat pendedahan besar dalam chapter 198. Dia sebenarnya ialah Death Devil. Pendedahan ini jadi lebih berat bila Prophecy of Nostradamus makin hampir. Ironinya, Death Devil terdesak nak mati sampai sanggup cuba buang organ sendiri satu persatu. Tapi sebab dia mewakili konsep kematian itu sendiri, dia tak boleh mati dengan cara biasa. Matlamat dia sekarang ialah biar Pochita memadam kewujudan dia, tapi tindakannya dah menyebabkan bencana yang mungkin lebih teruk daripada ramalan Age of Devils. Dia manipulasi Chainsaw Man Church buat Denji jatuh ke tahap paling teruk, bunuh semua haiwan peliharaan Denji dan juga Nayuta semata-mata untuk cetuskan Black Chainsaw Man. Dalam banyak aspek, Death Devil ini macam versi baru Makima, manipulasi semua orang supaya akhirnya Asa dan Denji bersatu untuk bunuh dia dan memesongkan ramalan.
Fumiko Mifune ialah pemburu syaitan public safety dengan kontrak STD Devil, tapi kesetiaan sebenar dia masih misteri. Kebolehan klon dia diperkenalkan semasa Aging Arc, di mana dia sanggup rancang pengorbanan 10,000 kanak-kanak demi buat Chainsaw Man padam Aging Devil. Walaupun beberapa klon dia dah mati dan Fumiko sendiri kata Death Devil dah bunuh dia berkali-kali, motif sebenar dia masih kabur. Dia boleh jadi pengkhianat atau sekadar bidak korban dalam rancangan yang lebih besar. Kematian klon dia dah biasakan tema kematian. Tapi Fumiko yang asli adalah watak yang paling rapat dengan Denji dan itu yang buat dia berbahaya. Fujimoto bukan jenis pengarang yang bagi plot armor. Sesiapa pun boleh mati. Sebab tu, ramai teori kata Denji sendiri mungkin mati dalam part 2. Dia mungkin korbankan diri untuk selamatkan Asa. Kerana sekarang dia terperangkap antara rancangan Yoru dan Death Devil. Fire Devil sendiri dah beri amaran bahawa Denji akan dipaksa buat pilihan besar. Kalau Denji mati, ia selari dengan corak Fujimoto. Bunuh watak selepas mereka capai kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan Denji sekarang boleh dipertikaikan, terutama selepas kematian Nayuta, ada juga yang kata Denji mungkin alami kematian simbolik menandakan pengakhiran dia sebagai Chainsaw Man jika Pochita berpisah atau mati. Quan Ji, pemburu syaitan pertama dalam sejarah, adalah hybrid Bow Devil. Dia kembali dalam part 2 dan sertai Special Division 7. Kalau dia mati, kesannya besar, terutama pada Kishibe, bekas partner dia. Walaupun hybrid sepatutnya abadi, Death Devil mungkin boleh menafikan keabadian itu. Kerajaan juga nampak hybrid sebagai senjata pakai buang. Jadi Quan Zi sangat berisiko untuk mati dalam arc Nostradamus. Ramai percaya Kishibe mungkin muncul semula semata-mata untuk kematian Quan Zi yang beri impak emosi maksimum. Kishibe ialah pemburu syaitan manusia paling kuat dan mentor Denji. Tapi ramai peminat yakin kalau dia muncul dalam part 2, dia akan mati dalam momen ala Obi-Wan melindungi Denji. Kali terakhir dia muncul ialah bila dia serahkan Nayuta kepada Denji. Sejak itu, dia hilang dan ketidakhadiran dia semasa kematian Nayuta buat ramai rasa dia sedang bertarung dengan Death Devil di luar skrin. Kalau Fujimoto nak pukul emosi pembaca habis-habisan, kematian Kishibe adalah pilihan paling kejam. Barham Bridge, ketua Chainsaw Man Church dan hybrid flamethrower sebenarnya dah dipadam oleh Pochita. Tapi sebab hybrid boleh hidup semula kalau dimuntahkan balik, ada teori kata dia mungkin kembali. Namun selepas dia bakar haiwan peliharaan Denji dan atur kematian Nayuta, ramai rasa lebih sesuai kalau dia kekal mati. Tinjauan komuniti juga tunjukkan Barham ialah watak paling dibenci dalam part 2. Walaupun begitu, sesetengah peminat jangka akan ada plot twist, terutama berkaitan teori Death Devil lawan konsep keabadian. Bawakan wadap anime, ruangan berkongsi.